Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada para juri yang dihormati, guru-guru yang dikasihi serta rakan-rakan seperjuangan yang saya sayangi. Nama saya Ahmad Isfah Syafiq dari Sekolah Rendah Islam Tafiz Integrasi Mahkota Kuantan. Pada pagi yang penuh makna ini, izinkan saya membawa seluruh hati saya, seluruh jiwa saya dan seluruh harapan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang sangat dekat di hati kita yang bertajuk Malaysia Madani, Nilai Akhlak dan Kemajuan Seiring. Hadirin sekalian, Malaysia Madani bukan sekadar slogan, bukan sekadar kata-kata indah yang berkumandang di skrin televisyen. Malaysia Madani ialah roh baru, nafas baru, jiwa baru untuk sebuah negara yang mahu membina masa depannya. Bukan dengan besi dan kontrak sahaja, tetapi dengan akhlak, budi, nilai kemanusiaan. Kata orang lama, melentur buluh biarlah dari rebungnya. Kitalah rebung, itu kita generasi yang bakal menentukan tinggi atau rendah peradaban negara kita pada masa hadapan. Hujah saya yang pertama, nilai paksi sebuah peradaban. Tuan-tuan dan puan-puan, jika nilai hilang, hilanglah arah. Jika nilai runtuh, runtuhlah bahasa. Nilai ialah kompas yang membimbing langkah kita. Nilai ialah cahaya yang menerangi gelapnya jalan hidup. Dalam Malaysia Madani, inilah nilai murni seperti hormat, empati, toleransi, amanah dan kesopanan. Bukan hanya disebut dalam buku pendidikan moral, bukan hanya ditulis di dinding sekolah, tetapi dipegang, diamalkan dan diziarahkan dalam setiap langkah seorang pelajar madani. Saat kita berkata lembut kepada rakan, saat kita menghulurkan tangan kepada yang jatuh, saat kita mengucapkan terima kasih kepada guru, itulah nilai, itulah madani. Peribahasa berbunyi, budi bahasa budaya bangsa. Tanpa budi, hilanglah budaya. Tanpa budaya, hilanglah bangsa. Hujah saya yang kedua, akhlak cerminan diri dan wajah jiwa. Hadirin sekalian, jika nilai ia akar, maka akhlak itu batang, dahan daun serta buahnya. Akhlak bukan sekadar apa yang kita lakukan di hadapan orang, tetapi apa yang kita lakukan ketika tiada mata yang memandang. Akhlak madani tidak membuli, akhlak madani tidak mencaci, akhlak madani tidak melakukan rakan, akhlak madani tidak menjerit kepada guru. Akhlak madani itu bererti memberi semangat kepada rakan yang gugup di hadapan kelas. Ia bererti menghulurkan buku kepada rakan yang tertinggal. Ia juga bererti membersihkan kelas walaupun bukan giliran kita. Akhlak madani ialah mengucap, saya minta maaf walaupun hati berat. Itulah akhlak, itulah madani. Peribahasa mengingatkan kita ikut resmi. Padi makin berisi, makin tunduk. Semakin banyak ilmu kita, semakin rendah hati kita. Hujah saya yang terusnya ialah kemajuan tangga ke masa depan. Hadiri yang saya hormat, kemajuan bukan hanya soal robot, teknologi atau pencakar langit. Kemajuan adalah tentang bagaimana manusia
menggunakan ilmu untuk membina kebaikan. Belajar madani, belajar bukan untuk peperiksaan semata-mata. Kita belajar untuk menjadi manusia berguna kepada keluarga, kepada sekolah, kepada agama, kepada negara. Yang hari ini kita hanya murid sekolah rendah. Tetapi siapa tahu esok mungkin di antara kita akan menjadi doktor yang menyelamatkan nyawa. Esok mungkin kita akan menjadi saintis yang menemui ubat. Esok mungkin menjadi pemimpin yang memekarkan negara. Bak kata pepatah, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Jika kita mahu kejayaan, kita mesti bekerja keras dari sekarang. Hujah saya seterus berpaduan nadi masyarakat madani. Malaysia Madani menekankan perpaduan. Sehebat mana pun kemajuan, seindah mana pun nilai, setinggi mana pun akhlak, bangsa akan jatuh jika kita berpecah. Walaupun kita berbeza kulit, berbeza budaya, tetapi di bawah bendera Malaysia, kita satu jiwa. Peribahasa mengingatkan, kita bersatu teguh bercerai roboh. Di sekolah, perpaduan bermula dengan senyum kepada rakan-rakan berbeza kaum. Tolong menolong tanpa memilih kawan. Belajar bersama, ketawa bersama dan hormat antara satu sama lain. Itulah Malaysia Madani. Hadirin sekalian, Malaysia Madani bukan sekadar kata-kata. Ialah harapan, ialah impian, ialah adalah tanggungjawab yang perlu kita pikul bersama-sama. Jika nilai kita jaga, jika akhlak kita pelihara, jika kemajuan kita kejar, jika perpaduan kita bertahankan, maka Malaysia akan berdiri megah, bukan saja di mata dunia, tetapi di hati rakyatnya sendiri. Akhir kata, ingatlah pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di bumi Malaysia yang kita cintai ini, marilah kita junjung nilai akhlak dan kemajuan. Demi sebuah Malaysia Madani, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.